Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Nur Azarina binti Norman dari sekolah SMK Datuk Undang Abdul Manap. Kawan-kawan tahu tak apa itu bank digital? Kawan-kawan, sebelum tu mari kita saksikan video ni. Lip, kau kenapa ni Lip? Bawa aku sakit lah bawa buku. Hari ni bawa buku banyak sangat. Sama lah weh, beg aku berat kat ni. Tu lah. Zana, mana beg awak? Buat apa nak bawa beg? Sekarang kan zaman moden. Ni ada benda buku semua ada dalam ni. Oh, bestnya nanti nak belilah. Beli. Okey semua, saling depan ni. Banyak ya salin cikgu. Okey semua, hari ini kita akan belajar peta Malaysia. Mana Malaysia? Baru nampak peta Malaysia. Kan senang ada teknologi macam ni. Kan. Lip, banyak ingat salin. Kau lah banyak lagi kot. Aduh, tangan aku dah lenguh dah ni. Aku pun sama. Hari ini kita nak main kuis berdasarkan permainan. Dah sedia semua? Dah. Okey. Siapa nak jawab? Saya cikgu, saya. Dah tengok video tadi kan? Jom ikut saya temu ramah cikgu-cikgu dan murid-murid SMK 2 di sini. Cikgu, boleh saya minta masa cikgu sikit? Boleh. Okey cikgu, saya nak tanya beberapa soalan, boleh? Boleh. Okey cikgu, soalan pertama. Cikgu tahu tak apa itu bahan digital? Bahan digital adalah Bahan yang kita gunakan untuk ni lah. Untuk proses pembelajaran. bahan digital adalah apa yang kita boleh guna untuk memudahkan kita punya kerja seharian dan lebih menarik. Untuk memudahkan pembelajaran. Okey, kita interview cikgu seterusnya. Saya nak tanya cikgu beberapa soalan boleh? Okey cikgu. Soalan pertama saya, apa bahan digital yang selalu cikgu gunakan? Bahan digital yang saya selalu gunakan ialah bahan pengajaran daripada internet. Maksudnya kalau saya nak dapatkan bahan, saya bahan Google. digital macam Google Classroom, Canva. Kalau saya tak ada bawa buku teks secara fizikal, saya menggunakan buku teks secara maya ataupun Dan juga sumber-sumber rujukan daripada internet. ataupun dalam secara bahan digital lah. Soalan ketiga boleh cikgu? Boleh. Soalan last. Apa cabaran utama cikgu menggunakan bahan digital? Kawasan kita ni ketercapaian internet. Maksudnya tidak semua boleh akses bahan digital secara laju. Mudahkan lagi adalah gitu. Sukar untuk kita mencari bahan-bahan daripada internet. Kalau tak ada internet, kita tak boleh akses. Ataupun daripada portal tu sendiri, kalau kita tak ada akses untuk portal tu, kita tak boleh masuk. Bahan-bahan dia tu kita kena tengok dulu sama ada dia betul ke atau tidak. Bagi guru yang cakna tentang digital dan teknologi pada zaman sekarang, Sekarang ni kan zaman teknologi sekarang kan, kita kena pastikan benda tu sahih lah. Sebab ada juga yang salah gunakan bahan digital ni. Okey, jom kita tanya ke murid-murid pula. Awak, saya tanya macam boleh? ini apa? Okey awak, saya ada beberapa soalan. Boleh awak jawab? Boleh je. Boleh. Boleh? Soalan pertama, awak tahu tak apa itu bahan digital? Tahu? Okey, apa itu bahan digital? Bahan digital ni macam maklumat yang boleh diperoleh dekat internet. Itu ialah bahan bacaan yang boleh diasaskan. Apa bahan digital yang selalu awak gunakan? Bahan digital yang selalu saya guna ialah macam e-book. Contohlah kan, kalau saya malas nak beli buku fizikal kan, macam novel macam tu, saya akan baca cerita-cerita yang ada dekat e-book. Apa cabaran utama awak menggunakan bahan digital? Keselamatan dan privasi data. Sebab zaman sekarang kan maklumat kita senang digodam oleh penggodam digital. Dan selain itu, penyebaran maklumat palsu yang sering berlega-lega di dunia digital termasuklah dalam setiap website yang ada. Mesti ada maklumat yang tidak sahih yang susah untuk kita buat perbezaan antara itu sukar ataupun betul. Macam dekat kampung-kampung tu kan, kadang-kadang internet slow. So itulah cabaran dia. Sebagai kesimpulannya, bahan digital memainkan peranan penting dalam memperkasakan pendidikan negara, mengakses dari ilmu, meningkatkan interaktiviti dalam pembelajaran dan melahirkan generasi yang celik teknologi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan bahan digital sebagai alat transformasi dalam pendidikan pada masa hadapan. Sekian saja dari saya, DC Azarina dari SMK 2.